lepas pada tu saya pun fikir-fikir macam mana nak buat kereta sewa ni lebih kata macam puan cakap lah, customer WhatsApp dekat kita apa semua tu, layanan kita macam mana nak tarik pelanggan, macam Tuan Wahid cakap tu. Kereta tak penting, yang penting cara kita nak tarik pelanggan tu. Yang tu saya tengah belajar dengan Tuan Wahid, dengan puan tengah tengok geruk apa semua. Lebih kurang saya tengok macam mana geruk rekod semua saya tengok ramai lah orang cek IC apa semua. Bermakna benda tu ramai lah orang bertanya, betul tak? Jadi saya tengok, okey. Macam mana cara? Saya fikir saya try lah. Tapi yang ni rahsia lah, saya try. Apa ni, WhatsApp dekat owner yang buat kereta sewa lah. Okey, saya nak tengok macam mana cara dia closing customer, betul tak? Jadi saya try WhatsApp dekat 2-3 orang jugalah. Okey, saya tengok cara-cara dia di WhatsApp macam ni. Okey, harga dia bagi macam ni untuk 3 hari macam ni. Sebab saya join Go Green Matrix ni, Tuan Wahid boleh bagi idea je. Yang area Kota Baru saya tak tahu macam mana cara dia orang buat. Betul tak? Okey, untuk mendapatkan customer airport apa semua memang betul-betul susah lah. Sebab hari tu saya ada promote dalam marketplace. Saya promote dalam marketplace. Memang ramai yang saya dapat customer daripada kampung-kampung lah. Contoh kampung Pasir Mah. Lepas tu dekat Kut Lanah macam tu je lah. Customer airport ni memang saya tak dapat. Lepas tu saya try tanya kawan lagi, saya cakap macam mana cara nak bagi customer airport ni boleh deal dengan kita lah. Dia orang cakap, you buat lah video yang menarik ke. Okay, you tag lah Pengkalan Jepur Airport Kota Baru. Di status tu kena tag Airport Kota Baru. Jadi saya pun try cuba. Okay, lepas daripada 2 minggu ada customer macam hantar detail dekat saya. Bertanyakan kereta sewa daripada Airport Kota Baru. Time tu lah saya nampak, okey, mungkin video saya menarik ni. Tapi saya ada tanyalah dia orang. Selepas sewa kereta tu, saya tanyalah dia, cik ambil dekat mana nombor saya? Dia cakap, saya ambil dalam Facebook. Saya type kereta sewa Kota Baru, keluar banyak jugalah. Lepas tu dia pilih-pilih, dia cakap, konten you menarik sikit lah. Time tu, okey. Jadi saya pun bersemangat lah lagi untuk membuat kereta sewa ni.